Bintang 3 kembali di kota. Cantiknya bulan terangi gelita. Assalamualaikum, mulanya kata. Saya sembah pembuka cerita. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis yang petah berbicara. Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana. Penjaga masa yang peka akan detiknya. Guru-guru yang hebat di medan pendidikan. Dan rakan-rakan yang bersama berjuang mencapai kejayaan. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Pempengaruh. Mari dengar dan hayati cerita ini. Di sebuah taman perumahan, tinggal seorang jejaka bernama Dani. Dia merupakan anak bongsu daripada 4 beradik. Dani mempunyai sebuah keluarga yang sangat bahagia. Hari-hari Dani ditatang bagai minyak yang penuh kerana dia merupakan anak bongsu. Anak bongsu selalunya manja dalam sebuah keluarga. Begitulah Dani. Dani mempunyai seorang kakak dan 2 orang abang. Kakaknya sudah bekerja sebagai pengurus di salah sebuah pejabat di ibu kota. Manakala kedua-dua abangnya menyambung pelajaran di Menara Gading dalam jurusan kejuruteraan. Dani bercita-cita untuk menjadi seorang pempengaruh media sosial. Ketika ulang tahun kelahiran Dani yang ke-12 tahun, ayahnya menghadiahkan telefon bimbit berjenama iPhone. Dani sangat teruja kerana ayah dan ibunya merealisasikan impiannya untuk memiliki sebuah telefon bimbit dan menyokong cita-citanya untuk menjadi seorang pempengaruh yang terkenal. Dani perlu bijak mengagihkan masa dan sentiasa utamakan pelajaran. Ingat, masa itu emas. Begitulah titipan pesanan ayah dan ibu kepada Dani. Baik, ayah dan ibu, Dani akan ingat pesanan ayah dan ibu. Dani jawab dengan penuh semangat. Dani mula mengaktifkan diri dalam media sosial. Dia mula mendaftar di akaun TikTok, Facebook dan Instagram. Hari-hari ada sahaja bahan gambar dan video yang dimuat naik. Pengikut Dani semakin meningkat dan mula menyukai setiap video yang dimuat naik oleh Dani. Dani mula berasa taksub akan dunia mayanya. Tanpa dia sedari, dia sudah mula melupakan pelajaran dan keluarganya. Malah, sikapnya juga kian berubah menjadi seorang perengus. Kakak Dani menyadari akan hal ini dan mula meluahkan kepada ayah dan ibunya. Ayah dan ibu tidak patut belikan telefon bimbit untuk Dani. Dia masih kanak-kanak, mudah terpengaruh dengan dunia luar yang kian mencabar, kata kakak Dani dengan kesal. Dani kan anak bongsu. Dia cepat bosan, kasihan Dani. Jadi, ayah dan ibu belikanlah telefon bimbit untuk Dani mengisi masa lapang. Ayah yakin Dani bijak mengurus diri. Sama-samalah kita memantau dan menasihatkan Dani. Ayah menjelaskan kepada kakak. Hari demi hari, Dani semakin berubah. Dia mula malas hendak ke sekolah, malas mandi, malas makan dan mula melupakan keluarganya. Dani mula merasakan bahawa dunia maya lebih penting dalam kehidupannya. Dani, buka pintu ni. Siap cepat, sudah lambat nak ke sekolah ni, jerit ibunya sambil mengetuk pintu. Ish, bisinglah ibu ni. Ibu nak apa? Dani sibuk ni. Dani tidak mahu ke sekolah hari ni. Dani jawab dengan nada yang marah tanpa menghiraukan ibunya. Ibunya berasa sangat sedih dan kesal akan sikap Dani. Sejurus ayahnya pulang dari kerja. Ibunya menceritakan kejadian tadi kepada ayahnya. Ayahnya juga berasa sangat sedih. Terdengar suara Dani muntah-muntah. Dengan pantas, ayah mengambil kunci pendua dan membuka pintu bilik Dani. Ya Allah, Dani, jerit ibunya melihat Dani tidak terurus dan lemah. Ayahnya mendukung Dani bagikan bayi dan bergegas ke hospital. Doktor memberikan rawatan kecemasan kepada Dani kerana dia masih belum sedarkan diri.
Doktor berjumpa dengan ayah dan ibu Dani. Doktor berkata, Dani perlukan rehat dan makan minum yang mencukupi. Dia terdedah terlalu lama terhadap skrin telefon sehingga menyebabkan saraf matanya rosak. Dia perlu memakai cermin mata kerana telah mengalami masalah rabun yang teruk. Ibu dan ayahnya berasa sangat kesal dan sedih. Setelah Dani sedar, Dani menangis semahu-mahunya kerana matanya sudah tidak jelas seperti dahulu. Badannya berasa lemah dan sakit. Dani meminta maaf kepada ayah dan ibu sambil memegang erat tangan mereka. Ayah, ibu, Dani minta maaf kerana degil dan tidak mendengar kata. Dani janji tak akan buat lagi. Dani meluahkan perasaannya. Ayah dan ibu memeluk erat dan menenangkan Dani. Kakak dan abang-abangnya menziarahi adik bongsu mereka di hospital. Mereka menasihati Dani supaya mendengar kata ayah dan ibu demi kebaikan dirinya. Dani mengangguk faham. Kawan-kawan, saya yakin kita semua ada telefon bimbit kan? Jadi, pengajaran daripada cerita ini ialah kita perlulah bijak menghargai masa dan sentiasa mendengar kata ayah, ibu, juga keluarga. Jangan musnahkan masa hadapan kita dengan penyalahgunaan telefon bimbit. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.